Memandangkan isu pencarian sepi semalam tak settle-settle lagi, jadi kepala pun tengah pening. Jadi untuk hari ni kita nak buat resipi simple, iaitu Smash Big Mac. Makan pula dengan seasoned fries macam ni memanglah sedap. So jom kita start. Bismillah. First untuk sos, masukkan 3 sudu mayonis, pickle, mustard, garlic powder, black pepper, paprika, jus lemon, garam sikit sekali dengan bawang Holland, and then boleh mixkan je macam biasa dan dah siap sos ni. Next, dalam mangkuk masukkan daging cincang. Ni Amdan guna yang Ramly punya je. Korang perasakanlah dengan garam, black pepper dengan garlic powder sikit, and then boleh gaulkan je sampai dia betul-betul sekata. Lepas tu dah boleh bulat-bulatkan dia macam ni. Kemudian korang boleh panaskan kuali, smashkan je kuat-kuat macam ni tau. Korang gunalah apa yang ada yang sesuai kat rumah tu, and then bila dah garing boleh terbalikkan dan dah siap. Okay, time to assemble. Boleh letakkan cheese, salad, sos yang kita buat tadi, patty burger. Kemudian korang boleh stackkan je macam ni. Memang tebal, memang puas hati bila buat sendiri. Kemudian untuk fries tu pula korang boleh seasonkan dengan serbuk paprika dan sedia untuk dihidang. Ini kalau akak-akak buat kat rumah, jangan kata anak-anak, husband pun akan suka juga. So macam biasa boleh follow dulu, save resepi ni dan try lah buat sendiri kat rumah.